Dipaka ada seorang pegawai Petronas. Dia jadi gila. Secara mendadak dia gila. Dia sihat asalnya. Kalau penyakit gila itu datang, dia tak sedar. Dia ambil pisau nak sembelih anak bini. Pernah anak bininya luka, tapi tak sempat disembelih. Berubat, tak sembuh-sembuh. Bapak motornya di Shah Alam kenal saya. Bapak motornya bawa ke saya. Saya tanyalah, pesakit ni, bila awak sakit macam ni? Dia kata sejak ayah dia meninggal. Di mana ayah dia meninggal? Ayah awak meninggal kat rumah saya. Saya pun tanya, ada barang-barang ayah ni yang ditinggalkan di rumah awak? Ada. Apa dia? Pertama, kereta wajah. Kedua, motosikal Honda. Ketiga, laptop. Keempat, kamera. Kata saya, ni semua barang berharga awak jual. Dia jual tuan-tuan empat barang ni. Sembuh. Bila benda ni jual, jin-jin itu ikut barang-barang itu. Jadi selamatlah. Sembuh tuan-tuan. Saya tak ada pegang, tak ada baca, tak ada mandi, tak ada ketuk. Jual. Di kampung saya tuan-tuan. Ini berlaku betul. Jiran. Budak-budak suka mandi parit. Di parit itu kadang-kadang ada kelapa yang hanyut daripada hulu sana. Sampai tempat kita mandi-mandi, budak-budak ambil. Bawa balik. Tiba-tiba budak yang bawa balik kelapa ni sakit. Sakit-sakit panggil pawang. Kata pawang, budak ni ada ambil barang orang. Jadi mak bapak pun tak percaya. Anak aku bukan pencuri. Tak gimana pun ambil barang apa. Rupa-rupanya ada kawan-kawan dia cerita. Si Pulan ni ambil kelapa yang hanyut. Kelapa itu tuan-tuan. Cempak ke parit balik. Sembuh. Ini cerita betul. Bukan rekaan. Sehingga kelapa tuan dia tu jatuh ke parit, hanyut pun dijaga. Di kampung saya, bila saya pindah kampung Sri Kundang, orang kenal saya, ini ustaz. Ada orang-orang dekat itu, sakit anak dia. Saya datang bawa kayu. Saya ketuk-ketuk lah tapak kaki. Budak ni menjerit-jerit. Aduh. Tapi berbahasa dengan bukan bahasa dia, bahasa orang tua. Bahasa nenek-nenek. Aduh. Saya tanya, kenapa engkau ni masuk dalam budak ni? Bapaknya ambil ayam saya. Rupanya bapak ni tangkap ayam hutan. Disembelihnya, itu ayam saya. Saya pun dalam, siapa tahu ayam tu ayam awak? Ayam tu ayam hutan. Siapa pun tak ada punya. Jadi orang ni bapak dia ni tak salah. Kau keluar. Tak mau tak apalah aku pukul. Bila saya pukul tuan-tuan, akhirnya keluar. Ini cerita orang-orang Bunyan yang jaga ayam-ayam hutan. Bila ayam itu diambil orang pun, dia seranglah si anak. Kerana si bapak mungkin dia beramal. Tak boleh. Jadi cerita-cerita ini menunjukkan memang jin dan syaitan ni sangat taat kepada manusia yang bersahabat dengan dia.